Ini 3 tips simple untuk you keluar daripada segala keserabutan dan dapatkan sedikit ketenangan. Nombor 1, keluar, pergilah berjalan. Berjalan tak kisahlah kat kawasan rumah ke ataupun berjalan dekat taman-taman terdekat. Make sure kawasan tu selamat lah, okay? Paksa diri walaupun terasa nak berkurung, tak nak keluar, paksa diri pergi keluar berjalan. Sebab bila dengan berjalan, dia akan bagi otak kita relax sikit dan slowly kita akan dapat ketenangan tu. Okay, nombor 2, tulis semua benda-benda yang kita rasa serabut tu atas kertas. Ambil pen, tulis satu persatu whatever yang keserabutan tu, luahkan atas kertas tadi, okay? Dan secara automatically slowly kita akan dapat ketenangan tu. Nombor 3, kemaslah keliling kita. Sama ada kemas bilik kita ke, atau kemas rumah ke, atau kemas dapur ke, atau kemas bilik air ke. Dan bila mana kita mengemas tempat-tempat ni dan tempat-tempat ni dah pun kemas, automatically kita akan rasa lebih tenang dan lebih relax. Okay, bonus, banyakkan berzikir dan banyakkan berselawat. Sebab pada hakikatnya, realitinya, hakikinya adalah bila mana kita dekatkan hubungan kita dengan Tuhan, bila mana kita banyak mengingati baginda Rasulullah, insyaAllah hidup kita akan lebih tenang dan lebih bahagia, insyaAllah. Okay, itu saja untuk video kali ini. Ingat guys, stay positive.